بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mematikan iman bila puasa muslim yang dikasihi Allah. Alhamdulillah syukur kita umum dan alhamdulillah kita masuk ke bab yang terakhir, bab 12. Alhamdulillah kita dan 12 itu kita cabut dan insyaAllah bulan depan habis kita. Baik, pembahasan satu. Sebelum-sebelum itu tajuk dia fiqh mengenai agama Islam. Setelah 12 bulan setahun bulan ya. Kalau satu bulan satu tajuk 12 bulan setahun bulan. Sudah tak sudah setahun. Dan saya berharap juga saya dan tuan-tuan ada sesuatu yang kita nak cuba buat bila kita dah belajar tentang fiqh interaksi dengan Muslim ni. Macam yang saya selalu ulang-ulang kat tuan-tuan, supaya kita ni mulakan sesuatu. Ustaz, saya bukan ustaz. Tak apa, janji ustaz. Tak start, macam nak jadi ustaz? Tak apa, tak jadi ustaz, tak apa tuan. Saya nak tuan ustaz ni. Nampak macam mana ustaz? Apa-apa kebaikan non-Muslim, jiran kita, kawan sepejabat tu 10 tahun kita hidup dengan dia, 20 tahun kawan dengan dia tu, takkan tak pernah sehari pun detik nak cakap Islam kat dia. Macam mana mula? Apa-apa kebaikan yang dia buat terus sandar pada Islam. Jiran sebelah rumah dengan orang perempuan tengah ada satu-satu. Cong dia bersih dia kata patut dia masuk Islam. Nampak kan? Sandar dengan dia. Bila dia belajar kita makan, kau ni kan patutnya jadi orang Islam je lah, baik sangat. Nampak kan? Mulakan tentang sesuatu. Baru mulakan pesan ke anak-anak. Kalau tak mula tentang takkan jadi apa. Kena mulakan sesuatu. Baik. Bab 12 fiqh mengenai agama Islam. Perbahasan satu berkhatat. Nampak? Tajuk dia sedap kan? Sebab apa? Ada juga orang yang bila nak masuk Islam, apa yang nak masuk Islam? Oh, you nak masuk Islam lah, kata, you kena potong dulu. Ada itu pula kata, syarat masuk Islam kena potong dulu. Nampak? Ini kita punya mentaliti. Ada lagi tak macam ni? Ada, tak ada. Kadang-kadang si reka lagi ayat tu. You tahu tak kenapa kena potong? Dia kata, you tahu itu pisang tak? Kita makan kulit sekali atau kita buang kulit dulu. Beri-ria cara cerita macam gitu kita tak cerita dengan Islam orang. Bukan itu keutamaan dia. Betul? Masuk Islam dulu. Masuk Islam. Kalau cerita kat Apek tu, Apek masuk Islam kena potong dulu kan. Ada Apek cancel pula ni. Kenapa cancel? Dia ingat kena potong semua. Beritahu kan, itu bukan syarat dia. Masuk Islam dulu. Cuma kalau lepas masuk Islam, tengok baru kita buka apa hujah-hujah dia kat sini. Isu ini sebenarnya tak perlu jadi isu. Betul.
Walaupun ada juga Islam letakkan syarat khatam, macam kita cakap tadi. Hujah wajib khatam walaupun sudah balik ialah amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman." Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, berkhatam ba'dama atas alaihi 8 sanah. Setelah umur dia mencapai 80 tahun. 80 tahun baru dia berkhatam Nabi Ibrahim. Waqtatana bil qadum, dan dia berkhatam dengan qadum. Apakah qadum tu kan? Kapak. Okey. Jadi tuan-tuan jangan bagi cerita hadis ni kat dia orang. Orang dah tua ni, sunnahnya ialah kena khatam dengan kapak. Jangan ke orang bukan Islam. Orang Islam tak nak khatam macam tu. Kena khatam dengan kapak kan. Okey. Itu kisah Nabi Ibrahim zaman dia. Adakah berkhatam wajib dalam Islam? Ada pandangan ulama bukannya serupa. Okey, pandangan dalam mazhab Syafi'i apa dia? Wajib bagi lelaki dan perempuan. Wajib. Ya. Pandangan Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan Imam Malik, sunat bagi lelaki dan wanita. Sunat tu sunat. Faham tak? Sunat tu sunat. Okey. Dan yang ketiga berkhatam wajib bagi lelaki dan sunat bagi perempuan. Berdasarkan dalil al-khitan sunnatul lirrijal wa mahramatu fil nisa. Khatam itu sunat bagi lelaki dan kemuliaan bagi wanita. Hadis tadi. Cuma bila tengok ada perbezaan pendapat sini, barulah kita rasa ini maknanya Muslim ni ada ruang pilihan. Ya, nak berkhatam ke tak nak berkhatam, ada ruang bila ada pandangan masalah. Cuma ada hadis yang disuruh oleh Nabi kalau dah masuk Islam, bunyinya wajibnya man aslama falyakhtatim. Siapa masuk Islam maka hendaklah dia berkhatam. Dalam kitab Nailul Awtar Imam Syafi'i. Okey, kalau dah macam mana nak selesaikan benda ni, tengok. Senang je kita sebut. Islam tu mudah. Kalau dah dewasa, dah dewasa, rasa macam segan dia ke, malu kan, apa semua, tak apa, tak payah khatam. Tapi kita cerita kat dia, kalau nak khatam juga, itu lebih baik. Sebab apa? Nak pergi semayang, mesti nak bersih. Betul? Kalau tak buang tu memang kotor dibawa ke semayang. Takkan setiap kali semayang nak bersih, setiap kali semayang nak dibersihkan. Itu kita nak beritahu dia. Sebabnya sebab kita nak beribadah. Okey. Tapi itulah hari ni pun dah mudah taraklan apa semua kan. Saya tak ingat apa istilah. Tahu-tahu siap. 80 ringgit. Sekarang 80 ringgit. Kurang terlebih. Lepas bulan 4 naik. Sunat pun kena GST ya. Sebab bius kena GST bius. Kalau kanak-kanak masuk Islam sangatlah mulik berkhatam, hiduplah khatam. Kalau kanak-kanak tak apa, senang terus dikhatam ya. Okey. Tapi yang penting dalam buku ni beritahu apa dia? Bukan cakap nak masuk Islam khatam dulu, bukan kerja kita. Dan masuk Islam beritahu kat dia nak bersih, hari ni dunia dah mudah, ada bius apa semua, silakan khatam. Macam tu cara kita ya. Okey, berbahasa dua. Qada ibadat yang tidak ditunaikan semasa belum Islam. Ya. Contoh masuk Islam umur 40, balik kalau mazhab Syafi'i 15. Takkan 25 tahun dia nak kena qada. Qada. Kita jawapan dia tak payah qada. Kenapa? Senang je. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-Islamu yajubu ma qabla. Islam ini telah memutuskan, menghapuskan benda yang sebelum dia. Okey. Dah faham masalah ini riwayat Ahmad. Maksudnya masuk buku baru. Masuk Islam buku baru seperti baby baru lahir. Betul kan? Itu dia Islam special. Dan bertitik tolak daripada itu, tengok perbahasan 3. Amal kebaikan semasa masih non-Muslim. Okey. Amal kebaikan kita ni kalau nak buat amal kebaikan, dia ada syarat je untuk dapat pahala. Apa syarat dia? Syarat dia bukan mensyirikkan Allah. Macam mana tu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada.
jumpa Tuhan. Dalam keadaan yang kita nak jumpa Tuhan ni, pastikan falyamal amalan soleh. Buat amalan soleh. Tapi cukup saja Nabi tahu syarat dia apa dia? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tak boleh syirik punya. Syarat dia begitu. Hari ni tuan-tuan kita tahu kan ada ramai non-Muslim yang baik. Biasa dengarkan nama macam Mother Teresa, Mahatma Gandhi, orang-orang yang kita tahu lah jadi dapat anugerah Nobel itu semua. Sebab apa? Sebab memperjuangkan sekian-sekian benda yang baik. Menjaga benda baik, kita fikir dia tak ada buat maksiat, tak sempat dia buat maksiat, dapat dosa saja. Tapi disebabkan dia orang ni tidak Islam, maka tak dikira amalan. Begitu konsep dia. Tapi dalam satu hadis Nabi sebut apa? Salah satu yu'tauna ajrahum marratain. Ada 3 jenis orang yang Nabi beritahu dapat ganjaran marratain, double. Siapa dia? Rajulun min ahli kitab. Orang ahli kitab, ya, dia beriman dengan Nabi sebelum ini, Nabi Isa, Nasrani, Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa. Amana bin Nabi, beriman dengan Nabi dia, wa amana bi, dan dia orang beriman dengan aku. Nampak tak? Double dia punya pahala. Nak ceritanya kenapa boleh jadi double? Nampak tuan-tuan, di special Islam ni, kita orang masuk Islam, siapa yang ending dia man akhirah kala ila illallah dakhala jannah. Siapa yang dalam hati dia memang tiada Tuhan selain Allah, insya-Allah dia boleh masuk syurga. Sebab tuan-tuan kita kena ada juga usaha-usaha macam ni. Kita ada cerita masa yang bakal pergi hospital, kita lah kalau ziarah kawan-kawan tu sekejap-kejap lah kita pergi kat buat orang yang dah memang tak ada family datang. Siapa dia? Non-Muslim lah terutamanya. Tu cerita sikit-sikit tuan-tuan bagi dia seronok dengan kita, supaya biar ending dia. So dia sebut, ikut saya ke boleh tak? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang tanya, memang dia boleh masuk Islam, tapi mana nak dapat amal kebaikan dia? Bukan amal kebaikan dia semasa dia tengah jadi non-Muslim dulu. Dia pernah bagi orang susah makan, dia pernah buat apa-apa bentuk pahala, bagi kucing makan dan sebagainya. Semua tu dikira sebagai pahala untuk dia. Tapi masa dia non-Muslim, tak kira pahala. Okay tak? Itu prasyarat dia untuk dapatkan pahala ni tuan-tuan, mestilah seorang itu beriman dengan Allah. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, rasanya ada seorang budak belajar kuis, polis Islam. Dia berjaya kumpulkan crowd. Sebab apa? Sebab dia suka timbulkan soalan-soalan yang jadi orang tanya. Enggak? Macam mana? Ni nak disebut dalam ni. Kenapa ada Muslim yang banyak buat maksiat tapi boleh masuk syurga? Tapi ada non-Muslim yang tak pernah buat maksiat tu, ayo masuk neraka. Jadi dia timbulkan, dia bincang, dia dudukkan kursi dia. Dia rasa betul ke Allah ni akan masukkan non-Muslim dalam neraka dia? Macam itu. Orang jadi kumpul lah. Dia cakap je. Nampak tuan-tuan? Apa dia cuba bawa, saya pun tak tahu lah. Memang kalau sebut dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasulah. Tentunya ada orang tentu tuan-tuan yang dia tak kena azab dengan sebab tak sampai keputusan pada dia, tak sampai maklumat pada dia. Saya fikir contohnya kalau orang-orang yang kat dalam gua, betul tak? Orang dalam gua tu rasanya tak ada sampai maklumat kat dia orang tu. Tahu tak? Boleh sampai kat dia orang, tapi rasa tak sampai. Jadi Allah tak azab kalau orang yang tak sampai maklumat. Itu satu kes. Ada satu lagi pula tuan. Orang yang dia dapat capaian maklumat ni, tapi yang sampai pada dia tu ialah keburukan Islam. Tak faham ke? Ya. Tak sampai mesej kebaikan Islam. Hari ni alhamdulillah tuan-tuan, Kelantan telah meluruskan Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan kita cerita buat ni, tengok apa keberkatan yang Allah memang bagi kan. Brunei tu tuan-tuan tahu je, negeri kecil je tuan, Allah bagi melampau luar lah kita nak sebut. Ya. Tapi saya dah fikir lah bila saya sebut dengan bulan lepas tu, bercerita tentang seorang non-Muslim yang dia hari-hari mendapat gambaran yang teruk tentang hidup. Dia tak dapat gambaran yang jelas tentang hukum Islam ni.
Jadi tuan, adakah orang macam ni? Dia ada orang tu yang ditimbulkan soalan itu. Okey. Cuma kita nak beritahu kat bab ni, iaitu yang paling penting kalau tuan-tuan kita ni betul buat maksiat, tapi dalam hati kita percaya Allah itu satu, tapi tak semayang, kita buat dosa semua, memang betul. Nanti bila masuk neraka, kalau masuk neraka dia akan keluar, akan masuk dalam syurga, betul benda tu. Tapi kita nak rasa juga ke neraka? Apa soalan dia? Nak rasa juga? Tak apa, nak try sehari je rasa. Nak try sehari tuan, orang tak nak minta sesaat pun orang tak nak minta. Sesaat orang tak minta. Jadi kita usaha dalam tuan, biar masuk syurga dia. Okey. Jadi kalau betul nak tolong kawan kita yang non-Muslim tadi, dah tahu dia baik, tuan, kita kena cakap lah, kena usaha lah, bagi sampai dia percaya Tuhan tu satu, tak ada Tuhan lain. Jadilah. Okey. Perbahasan 4, tukar nama kerana masuk Islam. Okey, Mutu masuk Islam, Acong masuk Islam, kena tukar nama tak? Hakikatnya anutan agama tidak mengubah nasab keturunan. Kalau seorang India Hindu masuk Islam, bapa dia tak masuk, maka tetaplah bapa dia dikira Hindu juga. Dia tu Islam. Okey. Agama boleh ubah, tapi nasab keturunan tak boleh ubah. Tapi kalau nama asal dia ada makna yang buruk, maka eloklah diubah. Macam mana yang Nabi pernah buat pada seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Amr bin As. Nama asal dia pun nama dia As bin Amr bin As. Sama nama macam tu dia. Okey. Apa maksud As? As ini adalah orang yang buat maksiat. Nabi tukar nama As itu jadi Abdullah bin Amr bin As. Okey. Nabi tukar nama atuk dia tak? Disebutlah surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim huwa aqsadu 'inda Allah. Panggillah dia orang dengan nama-nama ayah dia, nama sebenar. Okey. Nak tukar nama dia yang ada masalah dari segi maksud. Okey. Imam Al-Bukhari letakkan satu bab, tajuk siapa yang bernasab kepada datuk neneknya dalam Islam dan jahiliyah. Hadis ini boleh dirujuk, dia menggambarkan keharusan yang perlu untuk menyatakan nasab keturunan walaupun bapa tidak Muslim. Oleh itu yang ditukar ialah nama yang mengandung Islam, jika namanya mempunyai makna yang tak elok. Begitu juga kalau bukan Arab. Tuan tahu kita nama-nama kita yang bukan Arab macam Cina, tapi Ustaz Anwan Sen dia terus mengekalkan nama dia, dia tak bukan. Mungkin tak ada masuk apa-apa kan Anwan Sen, dia terus. Tapi tak salah kalau nak tukar kepada nama yang Arab sikit. Contohnya Mutu, dia nak tukar kepada Ahmad. Tak boleh tukar jadi Ahmad. Yang kedua, ini cara penyelesaian sebenarnya. Yang kedua, ditambah nama baru. Contohnya Ahmad Elais Mutu atau Mutu Elais Ahmad. Ia memberi isyarat bahawa nama asalnya Mutu, tapi nama barunya adalah Ahmad. Okey. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 81, lama dah. Eloknya nama Islam letak awal. Itu keputusan Majlis Fatwa. Contoh siapa tuan-tuan? Farid Rabi, betul? Letak depan nama Muslim, nama Arab tu belakang dia. Lagi siapa tuan? Ridwati. Lagi Husaini, kenal kan? Tuan kenal Husaini kan? Tak kenal tuan. Husaini ni pun dakwah hebat tuan. Dia ada yayasan Al-Khadim. Yayasan dia ni, saya rasa belajar cuma untuk ke situ. Ada artis datang turun situ lah tuan. Artis yang berubah. Contoh Farah Fauzana contoh kita. Tak ada dia berubah ke tudung lah, tapi ada lagi kat Orang FM tu. Semua dia pergi belajar situ lah, belajar agama. Okey, alhamdulillah tuan ni. Husaini. Okey, kemudian yang ketiga, nama bapa non-Muslim hendaklah dikekalkan. Mutu anak lelaki Ramasani jadi Ahmad bin Ramasani. Kekalkan nama. 4. Jika nak tunjukkan keislaman, tak salah tambah nama Abdullah, tapi tak wajar bin kepada Abdullah. Ini kerana generasi awal sahabat-sahabat Nabi ada yang terus kekalkan nama. Contohnya ada satu tu, nama bapa dia Abdul Uzza. Uzza ni apa?
Nama itu macam tadi Abdullah bin Amr bin As tu maksiat dia, maksudnya pembuat maksiat. Ni Abdul Uzza ni, Uzza nama berhala kan. Tapi dikekalkan bin Abdul Uzza. Ada lagi bin Kilab. Sebenarnya mana? Kilab ni anjing. Dia tak bertukar nama bapa dia. Dan yang paling popular sekali Ikrimah bin Abu Jahal. Dia terus kekalkan Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah sahabat Nabi masuk Islam. Ikrimah sahabat yang hebat bab tafsir. Anak Abu Jahal, tapi dia bin Abu Jahal. Nampak? Ya, itu kita nak sebut dalam bab konsep dia. Bolehlah ditambah di ujung nama, bukan ditukar nama. Contoh Ahmad Elias Mutu Abdullah, anak lelaki Ramasani bin Ramasani. Itu tak? Mungkin kan ya? Bab nama ni macam kita sebut dulu lah. Saya harap tuan-tuan itu cerita lah kita nama anak-anak orang ni sekarang ni panjang-panjang tuan-tuan nama sekarang ya? Kita cerita kan, saya pun tak ingat juga nama sampai 6 nama, 7 nama. Nama cikgu sekolah kan, dia satu kita pun dia dua sekarang ni dengan pattern-pattern lain ya? Putri Nur Alia Batrisha Ayuni Fatin Najihah binti Hud. Allah, bapa ni 3 huruf, senang kan? Orang dulu juga senang. Binti Yusuf bin Nuh kan? Senang kan orang dulu. Itu tuan-tuan apa nama panjang dah satu nama dah tuan-tuan, senang panggil banyak dawat pen pun habis dawat, bazir je. Panggilnya apa? You je panggil. Dia panjang nama tadi kan. Macam kat Indonesia jadi wajib kan, mesti kena 3 nama. Kadang-kadang ada telefon radio era, nama apa kita nak tahu ni. Dia kata nama yang paling panjang 25 nama. Raden Karwodo Jiono Al-Fatah, semua tu kan 25 nama kan. Panggil apa? Din. Susah ni maaf kan, tuan-tuan ada yang terasa tu. Tapi saya tak bagilah nama yang kita senang bagi. Kawan saya tak belajar pun dia nama dia Muhammad Hafiz Firdaus. Panjang kan. Dia tak nak panjang anak dia. Anak dia tak nama Saif. Sedap kan. S-A-Y-F. Komersial sikit lah kat situ kan. Saif. Pedang. Pedang. Nama dia Saif Pedang. Sedap. Tak sedap? Sedap lah. Tak sedap lah. Tak ada tulis jela. Senang. Kawan tu pun tulis senang. Urut dia Sin Yafa je. Okey. Perbahasan 5. Wajibkah beritahu keluarga tentang pengislaman? Nampak ya? Kalau ini memerlukan kajian yang mendalam oleh orang itu sendiri. Cuba kaji. Apakah kalau beritahu, adakah lebih dapat banyak maslahah ataupun dapat banyak mafsadah, keburukannya? Ataupun dia tak beritahu, lebih banyak kebaikan tapi lebih ataupun lebih buruk keburukannya kalau tak beritahu. Nampak tak? Dua ni dia kena study sendiri macam mana ya? Sebab apa kadang-kadang kalau beritahu, tuan-tuan tahu pula kalau beritahu ni ada sampai kena buang pada keluarga dia. Kenapa kena buang? Dia tak suka. Saya suka kumpulkan cerita-cerita macam ni kan. Di Tasik Prima ada seorang bidayu, nama dia Olive. Olive tu zaitun kan, ikan lah lelaki. Tapi dia nak ubah juga nama dia. Tak apa, Salahuddin. Sudah nak Salahuddin Dia cerita kat saya, dia kata apa, mak dia bagi dia masuk. Tapi mak dia pesan, kamu Olive, kalau dah masuk pun jangan main-main gitu. Masuk betul-betul. Cara mak dia pesan kat anak dia kan. Takut anak dia budak-budak kan, umur 20-an tu. Takut dia saya sahaja suka-suka. Tak boleh. Dia pesan kan, kamu dah masuk betul-betul. Mak dia Kristian kan? Masuk sedap macam tu. Okey lah, macam ni tak apa lah kalau macam ni tak apa. Namun ia tidak wajar disembunyikan dalam tempoh yang lama. Tak boleh pula lama-lama jangan simpan. Kenapa tak? Sebab risau nanti akan ada masalah lain dari segi apa, perundangan, nikah kahwin, pusaka dan sebagainya. Ya tak? Ini tak disimpan lah. Malah kita tahulah dalam Jabatan Agama sendiri, kes ni ada tapi senyap-senyap tu kan, tak ada nak bising-bising sangat. Dulu kan kecoh masuk dalam mastika apa semua. Apa dia?
bila sebut tentang rebut mayat. Rebut jenazah. Kawan ni nak tanamkan jerat juga, tapi dia tak ada rekod, tak ada report. Betul. Itu sebab tuan-tuan, macam mana pun dari segi kita kata nak masuk Islam, hari ni dia datang nak masuk Islam, tak apa. Tapi macam mana pun kena bagi borang juga. Kena isi borang juga macam mana. Okey. Kena isi borang juga. Supaya apa? Supaya ada simpanan. Kalau dia duduk dalam rumah dia pun, dia nak sembunyi, dia nak senyap, tak nak beritahu dulu. Okey, tak apa. Rekod ada. Perempuan ni kalau mati, tanah tempat kuburan Islam. Okey kan? Itu kita cerita masa 1 tahun lepas ni, lama dah. Okey. Jabatan agama juga hendaklah memberikan panduan berguna dan berhemah agar saudara kita dapat menempuh suasana baru yang lebih praktikal. Betul kan? Itu sebab kalau kita pernah dengar perkim, tak dengar perkim. Satuan Kebajikan Islam Malaysia, mana? Itu dekat saja, dekat mana Jalan Ipoh. Jalan Ipoh, betul. Di Kuala Lumpur tu lah. Bangunan biru bagus. Baru tu dia ada anugerah dakwah negara. Tuan pernah dengar anugerah dakwah negara? Memang tak pernah dengar. Tak masuk TV, betul. Tuan pernah dengar anugerah skrin? Anugerah berita harian, bintang kopi ke? Senyum je. Anugerah meletup, pernah dengar kan? Okey kan? Ini tak apa, kan normal. Tuan-tuan normal. Betul-betul tak tahu sebab apa masuk TV. Anugerah dakwah negara. Tak tahu tuan ni. Saya dapat jemputan. Alhamdulillah dia satu usaha lah. Kita kata bukan nak pertandingkan. Ustaz tanding, tak ada, tak tanding pun. Dia cuba menghargai dia. Semua sampai lebih sikit tu, tunjuklah sikit. Anugerah dakwah negara ada kategori pendakwah muda. Dapat kat Imam Muda Ashraf. Okey lah. Pendakwah wanita. Siapa dia? Tahu tak? Perempuan. Dapat kat Prof Muhayyam. Ada anugerah NGO Persatuan Dakwah. Siapa dia? Perkim. Perkim. Anugerah dakwah bentuk seni. Raihan. Okey lah, lama dia tuan. Kita sekarang dah melekat asyhadu an la ilaha illallah. Tahun berapa tu? 96. Masa tu saya jam 4 kan. 600,000 unit kan. Rekod. Raihan ni dapat masuk dalam Albert Hall London tu. Nyanyi lagu nasyid dalam tu kan. Lagi apa lagi? Anugerah besar dakwah, pendakwah negara dapatkan siapa? Datuk Kazim Elias. Peminat di sini kan. Kalau tak jodoh dapat dekat Datuk Razak Kecil. Tuan kenal tak? Tak kenal dia kan? Tak apa tuan tak kenal dia. Biar dia popular di langit sana dengan makhluk lain. Datuk Razak Kecil ni kalau tuan tahu dalam bab dakwah orang asal, orang asli, dia lah orang masuk kan. Pergi masuk. Memang layaklah dia orang Datuk Razak Kecil. Ini anugerah dakwah negara. Cerita tu kan, tak ada saya nak kata kat tuan-tuan kena tahu benda macam ni. Cuma saya nak tahu ada dalam program namanya anugerah dakwah negara. Okey. Datuk Najib datang kan, dia bagi anugerah. Jabatan Agama Islam bagi panduan. Sebab apa tu kan? Saya cakap sekali ulang sekali lagi. Ada yang kena buang family. Ada satu kisah sedih tuan-tuan ni. Nama sahabat nama Mus'ab bin Umair, pernah dengar kan? Mus'ab bin Umair. Siapa tak pernah dengar ya? Tak silap saya harap betul Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat yang sebelum Islam dia kaya tuan-tuan. Mak dia bagi duit apa semua. Sehingga kan kalau dia lalu, minyak wangi dia tu tak ada siapa pakai. Minyak wangi ni Mus'ab Umair dia yang pakai. Kaya dia. Baju dia, kain dia tak ada siapa pakai. Siapa yang kerja tak ada siapa pakai kain tu. Dia seorang je yang pakai kain. Sudah ada kita begitu. Tak ada siapa pakai tu. Tak ada kan? Semua orang boleh pakai kan. Tapi dia lain, kayanya masa dia masuk Islam tuan. Mak dia stop bagi dia duit. Tak bagi dah. Sampai dia cerita kalau tuan dengar, saya tak pandai lah cerita cerita. Tapi kalau ustaz yang pandai dan tu saya dah suki tu. Kalau dia cerita tak, Mus'ab bin Umair syahid masa perang Uhud. Perang Uhud tu tadi. Bila Nabi minta, ada tak kain daripada dia, duit dia apa semua untuk dikafankan.
tuan, tarik tutup muka nampak kaki. Tarik tutup kaki nampak muka. Orang nangis semua sahabat. Sahabat Nabi nangis. Kenapa? Teringat dia masa sebelum Islam. Hebat. Kan? Tapi sebabkan masuk Islam, jadi bukanlah kita kata sebab masuk Islam tak nak jadi apa? Kita nak gambarkan masuk Islam tu, tapi nak cerita dia masuk Islam yang ada dugaan dia. Kan? Jadi kita sahabat dah dengar cerita. Jadi hari ini tuan-tuan, kena pihak-pihak jabatan agama tolong mudahkan, pandukan dia orang. Apa benda-benda yang kena cuba buat. Okey. Sejarah umat Islam pada zaman awal dakwah menyaksikan para sahabat sembunyikan keislaman sampai tahap Raja Habsyah tu sampai dia mati lah. Tak beritahu kat rakyat dia Raja Habsyah. Tuan tahu kan? Sampai mati rakyat tak tahu kan dia raja dia masuk Islam. Bukti masuk Islam bila dia dah mati, Nabi pergi cakap inna akhakum Najasyi qad mat fasallu alaihi. Sesungguhnya saudara kamu Najasyi telah pun mati, maka solatlah ke atasnya. Solat jenazah ghaib. Kan? Tapi Nabi spesial lah dalam bab ni, dia keluarkan fiqh bahawa kalau ikutkan dah menang Islam, Nabi patut suruh je lah sahabat-sahabat Nabi pergi ambil Raja Najasyi tu, tanam dekat bakit. Betul? Nabi buat tak? Nabi tak buat. Sebab Nabi tahu yang utamanya akidah Raja Najasyi percaya bahawa Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tak apalah dia sembunyikan. Cuma kita nak tahu dia antara iman kepada Allah dengan memberitahu kepada keluarga sudah pasti. Iman kepada Allah adalah asas yang paling utama. Menganut agama Islam anak muda hanya dengan mengucap kalimah syahadah dengan insaf dan sedar. Seorang sudah dikira beriman walaupun belum diberitahu kepada keluarga atau belum didaftarkan ke pejabat agama. Janganlah ada individu yang menangguhkan. Apa maksud itu kan? Anda bayangkan ayat Ahad tu. Ayat Ahad ada ustaz sini. Tiba ada orang datang masuk Islam. Ahad hari ni cuti ni, esok lah. Esok apa buka. Boleh ke macam tu? Tak boleh tuan-tuan, semua sampai syahadah. Tapi nak cerita tentang bab dugaan ni, kadang kita tak tolong kan. Tak tolong satu hal, ada juga orang ambil kesempatan dengan sebab tak tolong. Benda ni dia ada kajian dia tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tak ada email ke bagian forward kepada satu keluarga India yang modus operandi dia kan datang sini, dia datang bawa semua kan masuk Islam. Dr. Zulkifli Al-Bakri pun pernah Islamkan dia orang ni. Ada satu gambar tu. Dah Islam dah. Dia masuk Islam hari ni. Tu umum dia pergi siapa nak bagi bantuan, bolehlah bagi betul. Kan? Esok dekat masjid lain pula masuk Islam. Tak? Tuan-tuan nak tak kumpul duit banyak-banyak? Tapi tuan-tuan je muka jangan nampak Melayu sangat kan. Okey. Sial namanya tu masa kami saya kat Islam tu Ustaz Don datang. Ustaz Don datang dah nak balik dah Ustaz Don. Tiba-tiba ada Ustaz Don. Kenapa? Ada orang nak masuk Islam kita. Boleh Ustaz Don pun tak balik. Buatlah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Buat benda tu letak FB. Dia tengok ada tempat-tempat lain kan. Dia ni dah masuk Islam ke tempat kami dulu dah. Masuk lagi kata. Nampak kan kenapa dia macam tu? Sebab tadilah panduan kena bagi. Panduan kena bagi. Apa nak buat apa masuk Islam? Orang kata buat duit tu tentulah ada asnaf 8 tak ada. Mu'allaf pati qulubi orang mu'allaf tu bagilah. Jangan yang dah 40 tahun masuk Islam bagi lagi. Betul faham? Imam An-Nawawi ni dia beritahu supaya orang yang masuk Islam ni orang miskin ke bagi dia. Kadang-kadang ada juga dia orang kaya tapi lepas dia masuk Islam dia jadi miskin. Betul faham ke? Kan dia mu'allaf bagi juga tu. Bagi dia dalam masa setahun, bagi bekalkan makanan setahun tu kan. Supaya apa? Supaya dalam masa setahun dia tak payah fikir buat makan, tapi dia fikir untuk cari kerja. Dan maknanya lepas tahun kalau tengok lagi tak ada kerja lagi, belik kena stop kan, tak ada lagi dah kat dia. Sebab sepatutnya dalam masa setahun dia kena usaha untuk cari kerja lah. Jadikan stabil hidup dia. Buat makan tak payah fikir dah. Betul mal lagi duit. Okay, nampak tuan? Boleh. Tapi itulah tak tahu buat tidak betul-betul Prosedur jabat agama hanyalah pelengkap saja. Yang penting mengucap dan beriman dulu. Prosedur jabat agama macam perkim, contoh
bukanlah bagi tujuan menganut agama Islam, tapi bagi membuat pendaftaran keislaman. Bagi pendaftaran ada peraturan, contoh bawa 6 keping gambar kad kenalan. Kadang tak ada duit tuan-tuan nak tengok gambar 2 salinan kad kenalan, saksi 2 orang, dan salinan kad kenalan saksi. Oleh itu cadangnya bahawa mana-mana Muslim yang ingin dengan Islam mestilah beritahu keluarga terlebih dahulu. Jika ada cadangan tersebut, kalau ada lah merupakan cadangan yang menyusahkan, cadangan ini bisa menakutkan Muslim untuk dengan Islam. Itu juga tuan-tuan mekanisme lain mestilah dicari, tetapi membiarkan seorang yang sudah mendapat hidayah cahaya iman terus berada kegelapan adalah tidak betul kan? Jadi jangan seorang mengharap orang excited sangat dia. Ialah dekat negara Arab mana dia dengar sangat cerita-cerita orang masuk Islam. Yang Tasik Prima punya cerita dia tu kan, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam yang bidayuh dari Ahmad Salahuddin ni, jadi seorang Pak Arab ni dia tak pernah cakap bahasa Inggeris. Dah tak pernah cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak cakap lah kan. Jadi ayah mitik lah kan, cakap Fatihah dia suruh ikut malam tu juga. Dia nak bagi Fatihah siap malam tu juga. Nak bagi suruh semayang. Nanti bahasan nama kita cerita pasal semayang ni apa cara-cara dia. Tapi hari ni tuan-tuan yang penting kita tolong tak usaha-usahakan yang benda-benda macam ni. Sebab ialah kita kan kita fikir ada orang yang sanggup memperjuangkan bangsa lebih sangat tuan-tuan. Baik dia cuba untuk memperjuangkan Islam sendiri. Tak apalah bangsa lain, tak apa janji di Islam kan, tak apa. Tak faham tak benda ni? Tak apa biar dia bangsa lain tak apa, tapi janji di Islam kan. Barulah kita nampak Islam ni kuat tuan-tuan, dengan sebab pelbagai bangsa ni boleh terima Islam. Dan memang Islam tu macam tu. Nanti di hujung ni tuan-tuan kita akan cakap bila ada orang yang nak perkenalkan Islam tuan-tuan, pasal kita ni berhajat tak nak cerita pada orang tentang Islam ni dalam bentuk yang ajaib kan, bagi orang tu Islam tu bagi orang terkejut. Nak cerita ke? Saya tanya tuan-tuan lah ni, boleh ke kita nak cerita dia ustaz tapi tak patut cerita, tak payah cerita. Tak apa kalau dia dengar cerita pada orang. Contohnya tongkat Nabi Musa ke kapal Nabi Nuh tu, kayu dia tu ambil dekat Gunung Jerat. Nak cerita ke tu? Tak payah cerita lah tu. Family dia yang sekolah, bapak saudara dia ada susu galuh yang pernah supply berat ke Nabi Musa. Nak cerita ke? Ada tuan-tuan benda-benda pelik tak kan? Tapi kalau tuan-tuan nak cerita tentang sains dalam Islam tak. Tu tak kan? Titik tolak pada tu lah. Saya saja dia bagi bunyi macam tu supaya ending tu tuan-tuan nampak ending kan. Saja saya ceritakan. Saya janji dengan tuan-tuan lama daripada tahun lepas ni, betul tak? Akhirnya siap ke tuan-tuan kan? Kita tahu lah cikgu-cikgu sains kita, alhamdulillah kalau ada orang boleh cakap masa jadi belajar sains, dia orang masukkan bab agama sikit, iman. Cantik kalau cikgu sains macam ni. Saya tak tahu lah cikgu-cikgu sekolah menengah tuan-tuan sains ke jam 4 ke 5 ke, dia ada sebut. Dulu sebut cerita matahari sikit kejap. Dia apa? Murid semua tahu tak matahari ni siapa cipta? Allah Ta'ala. Cakap tu tuan-tuan memang best lah. Tapi buku ni tuan-tuan, dia kita ceritakan sains tu, tapi jangan berpisah dengan agama tuan-tuan. Dalam bentuk perkataan mudah tuan-tuan. Ayat-ayat ni eloklah tuan-tuan nak baca ke apa semua kan. Dan special ni satu tuan-tuan, dia ada satu barang yang dipanggil Aurasma ni. Satu software yang barat dah lama buat dah. Kita pun ada jugalah kat Peko Metro ke Pemerintah Harian kita ada yang lalukan handphone, dia akan jadi video. Dan tuan-tuan dalam ni, kalau tuan-tuan lalukan dalam part-part tertentu ni, dah akan dengar lah bacaan doa, ada eksperimen. Itu budak-budak seronok lah. Daripada tuan-tuan yang gadget-gadget kita hari ni diisikan dengan COC tu. Belum? Tuan-tuan tahu ke COC tu apa? Dia tahu dia? Ada kan? Main tak? Tak main? Main mengaku kan bagus. COC tuan-tuan, Clash of Clans hari ni. Main. Dulu sebelum Clash of Clans apa dia? Candy Crush tuan-tuan. Candy Crush. Ustaz bawa balik pada Mekah tuan-tuan, balik menghadap dulu. Bawa balik Mekah dan menghadap, habiskan level-level dalam apa terbang. Kan? Dulu sebelum Candy Crush apa dia tuan-tuan? Angry Bird. Tuan-tuan, Pak Haji umur 50 tuan-tuan, tak ada gigi tuan-tuan.
main Angry Bird. Penangan game tu kan, yang main PUBG pun tak kira lah, PUBG main game juga. Betul? Jadi gadget-gadget tuan-tuan tu, kalau isi-isi sikit tuan-tuan, Al-Quran Explorer boleh? Boleh, dah ada dah. Kan? Senang. Tak payah nak ambil air semayang, betul tak? Handphone je. Lagi apa lagi? Ini dalam bentuk iBook asalnya, dalam Apple Store. Tapi Google Play tu boleh download kalau semua ni. Kita tunggu kan. Ya? Lagi nak download apa tuan-tuan? Dalam handphone tuan-tuan tu. Saya cakap tuan-tuan download Hisnul Muslim. Boleh? Boleh tak? HISNUL Hisnul Muslim. Boleh? Jangan boleh-boleh saja ni. Jangan kedekut sangat data plan tu. Kedekut data plan, pergi ke tempat wifi tu, kedai mamak pun boleh download. Kenapa tuan-tuan saya suruh Hisnul Muslim? Hari ni tuan-tuan, kita banyak barang tak sampai dah kat kita. Banyak barang tak sampai tu, maksudnya apa? Yang benda-benda sahih ni. Kita sibuk benda tak sahih, betul tak? Benda sahih apa ni? Saya tanya tuan-tuan. Selain daripada Allah Akbar kabira, ada tak doa iftitah lain? Ada tak? Ada, apa dia? Tak tahu kan? Kita duk keluar kabut kan, baca macam tak penuh kan. Buka Islam Muslim kan. Subhanallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap itu. Jangan tak baca lah. Betul tak? Adalah pahala. Nampak? Buka lagi, sikit lagi apa? Dalam rukuk, sujud. Kita tahu Subhana Rabbiyal A'la, betul? Subhana Rabbiyal Azim, betul? Yang selain itu betul? Tak tahu kan? Yang sahih ada? Subuhun kudus rabbul malaikatu war ruh. Biasa itu? Kat mana? Tarawih, betul? Itu bacaan sujud tu. Tuan-tuan. Ya. Saya kena cerita tuan-tuan. Saya kena sampaikan tuan-tuan. Biar kita upgrade solat kita tuan-tuan. Upgrade. Lagi. Iktidal. Selain pada Rabbana lakal hamd. Tuan-tuan siapa pernah pergi Madinah? Mekah dia jarang sikit Madinah. Selalu dia iktidal lama. Dia iktidal lama. Dia buat apa iktidal lama tu? Duduk saja berdiri kan. Lepas Rabbana lakal hamd apa tuan? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tuan-tuan, baru kita berdiri bila hafal kan, itulah upgrade solat tuan-tuan. Kita bab dunia kita upgrade lah. Ada orang pesan ni, kau jangan lupa renovate rumah. Ada orang pesan? Tak ada tuan-tuan. Automatik tuan-tuan bab dunia ni. Tak payah pesan, kau tukar radiator. Suruh tukar, tak ada kan? Kita mesti akan fikir sendiri bab dunia ni. Nak tukar handphone, nak tambah bini baru. Nak tukar dunia tu akhirat juga. Satu lah. Apa dia? Duduk antara dua sujud. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa sini yang dia selalu baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni? Imam macam dia tak? Imam tak cakap, saya pun sama. Saya tak pernah baca macam ni. Betul tak? Kena kita baca Rabbighfirli. Betul? Kita minta ke siapa tu? Tuan-tuan, boleh tak kalau anak kan, anak ni datang ke apa? Ayah, anak ni ayah nak ni bengak kan? Ayah nak RM5. Ayah nak RM5 kan? Bunyi dia macam ni. Habis apa dia doa kan? Dia tak sampai kita ni. Rupanya ada dalam Islam Muslim. Rabbighfirli. Double kan dia. Allahu Akbar. Allah tuan-tuan, confirm jelas dan kita minta Allah Ta'ala faham itu. Betul? Itu sebab saya kata tuan-tuan, anak barang soal tak sampai kat kita tuan-tuan. Kenapa tak sampai? Jawapan sebab kita tak cari. Betul? Dah jumpa hari ni ada Islam Muslim, tuan-tuan tengok macam-macam dalam tu doa. Rupanya nak pergi berjalan macam ni doa dia. So Nabi dah ajar. Saya selalu kata kat diri saya pun, saya nak kata, saya cerita, saya selalu nak ingat diri saya juga. Kenapa doa keluar tandas tak sebut? Kata saya, kata Ustaz Imam Muda, keluar tandas tak ada doa. Pada doa pun tentang keluar tandas. Biasa kita dengar Alhamdulillahilladzi semua tu kan. Ghufranak, semua orang sebut tentang Ghufranak. Boleh buat tak bahasa? Ghufranak tu ialah keampunan. Keluar tandas sebut Ghufranak. Tak ingat tu tuan, cuba sikit kat tepi tandas. Ghufranak.
Keluar nampak kena ghufran nak tulis semua. Hadis dah, hadis tu kan. Nampak kan Islam Muslim tu dah boleh boleh. InsyaAllah kita sama-sama ajar anak-anak kita doa-doa yang datangnya daripada Nabi. Yang mudah tuan, saya nak Sahih Muslim tu kan Allah kan. Apa pilih yang tajuk apa? Sahih Muslim. Bukan orang dulu tu tuan susahnya lah nak cari hadis Imam Syafi'i daripada Baghdad pindah pergi Mesir, Syria, Palestin, Mesir, Yaman pun susahnya dia orang nak apa. Hari ni tuan-tuan bukan suruh-suruh buat kelokok senang-senang tuan, tapi nak suruh kita baca lah. Saya anak Nabi tak? Betul saya anak Nabi? Baca apa yang datang dari Nabi ni. Bukan suruh baca buku lain, baca mastika tu saja. Yang mastika dulu ke tuan okey. Sesuatu sekat tuan. Ini nak dapatkan kelakar. Tak bawa banyak tuan. Nanti kita tuan-tuan kalau ada data plan tu nanti downloadkan dia sebab saya ni yang pun itu sangat. Okey. Soalan kita sambung dengan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa inna ta'rifal siratal mustaqim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gabungan tasbih farad wa salat subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.